Keputusan keuangan Meta untuk suku keempat 2025, wow, memang gegar pasaran. Jom kita bongkar apa yang sebenarnya berlaku di sebalik angka-angka yang hebat ni. Untuk faham betul-betul ke mana Meta sedang tuju, kita kena pegang kata-kata Mark Zuckerberg ni. Ini bukan sekadar slogan tau, ini adalah kompas yang menunjukkan arah tuju setiap sen yang syarikat tu belanjakan. Okey, jom kita mulakan dengan benda yang paling utama dulu, prestasi keuangan diorang. Hampir $60 bilion untuk satu suku tahun je, naik 24% dari tahun lepas. Untuk syarikat gergasi macam Meta, pecutan macam ni memang luar biasa. Ini bukan sekadar pertumbuhan, ini pecutan yang kuat. Tapi, kat sinilah ceritanya jadi sangat menarik. Cuba bayangkan, Meta ni sebenarnya macam ada dua syarikat berbeza bawah satu bumbung. Satu, family of apps, Facebook, Instagram, WhatsApp, nilah mesin cetak duit diorang. Yang satu lagi, Reality Labs. Yang ni pula pertaruhan besar untuk masa depan. Berisiko tinggi. Jadi, macam mana mesin duit ni boleh berfungsi dengan begitu baik sekali? Formula dia nampak mudah je tapi sangat-sangat berkesan. Pertama, diorang tunjuk lebih banyak iklan, naik 18%. Kedua, harga untuk setiap iklan tu pun naik juga, 6%. Jadi bila kita gabungkan jumlah yang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi, boom, itulah yang hasilkan pendapatan yang meletup-letup ni. Dan apa rahsianya? Satu perkataan, AI. Pihak pengurusan sendiri cakap, teknologi AI diorang sekarang ni makin bijak. Ia boleh padankan iklan dengan pengguna yang betul-betul berminat. Bila pengiklan nampak pulangan pelaburan yang bagus, mestilah diorang lagi yakin nak belanja lebih banyak kan? Okey, soalan paling penting untuk penganalisis semua. Untung besar ni pergi ke mana? Zuckerberg cakap terus terang je, setiap sen untung yang ada, diorang laburkan balik habis-habisan ke dalam AI. Dia nampak AI ni sebagai the next big thing, gelombang teknologi yang akan ubah syarikat diorang dari akar umbi. Dan ini bukan setakat nak bagi newsfeed kita lagi best. Tak, diorang tengah bina satu infrastruktur baru yang dipanggil Meta Super Intelligence Labs. Anggap je ni macam tulang belakang untuk semua produk masa depan diorang. Ejen AI, cermin mata pintar dan macam-macam lagi. Dan kalau nak tahu betapa besarnya pelaburan ni, tengok nombor ni. Anggaran perbelanjaan modal atau CapEx untuk tahun 2026 sahaja boleh cecah sehingga $135 bilion. Ini adalah satu pertaruhan yang sangat-sangat besar. Tapi, nak bina masa depan macam ni, ada harga yang perlu dibayar hari ni. Slide ni, ia menceritakan segala-galanya. Bahagian Family of Apps buat untung dekat $31 bilion. Lepas tu, keuntungan tu digunakan untuk tampung kerugian $6 bilion dekat Reality Labs. Senang cerita, satu bahagian untung besar untuk biayai satu lagi bahagian yang tengah bakar duit untuk penyelidikan dan pembangunan. Tapi, jangan risau sangat. Pihak pengurusan dah bagi hint pada pelabur. Diorang jangka kerugian kat Reality Labs ni dah nak sampai ke puncak. Maksudnya, diorang cuba yakinkan pasaran yang perbelanjaan ni takkan naik melambung tanpa kawalan. Jadi, apa semua ni maksudkan untuk tahun 2026? Jom kita tengok unjuran rasmi syarikat. Okey, unjuran diorang tunjuk pendapatan akan terus kuat. Tapi, tengok perbelanjaan dan capex tu. Angkanya sangat tinggi. Mesejnya jelas, pertumbuhan jalan terus. Tapi pelaburan besar-besaran dalam AI tetap jadi nombor satu. Walaupun begitu, diorang masih jangkakan keuntungan operasi keseluruhan akan meningkat. Jadi, ini membawa kita kepada persoalan bernilai trilion dolar. Adakah Meta tengah membina platform teknologi gergasi yang seterusnya dengan kepintaran superpribadi ini? Ataupun adakah ini akan dikenang sebagai pertaruhan paling mahal dalam sejarah korporat yang gagal? Inilah dilema yang bermain dalam fikiran setiap pelabur Meta sekarang.